Saya suka belajar, suka baca dulu sebelum saya masukkan dalam kepala saya untuk buat video ini. Kenapa FIFA ban Malaysia? Malaysia hantar surat untuk dapatkan pelepasan ataupun approval bagi 7 pemain warisan ini untuk digelarkan sebagai pemain Malaysia dan beraksi untuk pasukan kebangsaan bola sepak Malaysia. Soalan pertama di sini saya nak tanya, kenapa FIFA pergi approve dulu? Come on lah, use your bloody brain bro. Ingat, FIFA juga pernah ban negara-negara yang tak sepatutnya dan dia biarkan negara yang sepatutnya kena ban bermain macam tu saja tanpa ada apa-apa hukuman. So, kenapa FIFA ban Malaysia? Sebabkan engkau yang approve. Patutnya engkau yang ban diri engkau. So bila Malaysia hantar dokumentasi, tengok, ini dokumentasi. Alright, kita tengok. Tapi awak kena tunggu ya Malaysia, kita kena buat semakan. Kan? Mesti awak kena call parents dia, buat follow up. Nampak sangat kau tak buat kerja. Memang malas main cop bagi lepas. Lepas tu bila dapat, ada orang komplain, ada orang report lah Kau report komplain, ban, bam. Ni aku tak tahu nak kata, but can I say this? Can I say this? Are you stupid or are you dumb? Itu saja.